Saya pernah jumpa orang yang belajar Quran melalui TikTok. Okay. Dia katanya dia zaman kecil dia tak dapat nak belajar Quran, tak dapat mengaji. Jadi bila dah besar berkejaya, datang kesedaran tu, dia cerita kisah ni dengan air mata. So nak katanya TikTok ataupun apa-apa social media ni, dia boleh juga jadi sebagai medium untuk sampaikan dakwah, untuk sampaikan syiar agama kita. Jadi sekarang ni kita tengok banyak trend-trend yang pelik-pelik kan, yang anak-anak kita ikut. Jadi sebenarnya saya rasa kita perlu penuhkan dengan trend yang Islamik lah pula. So kalau dulu media penyiaran ni dimonopoli oleh sesetengah golongan je. Kalau dulu penyiaran ni dalam akhbar, dalam TV, radio.